kalau kita kehilangan seseorang. Kita sedih, betul? Tapi selalunya kesedihan tu akan berlalu. Right? So it's normal. Tapi bezanya bila seseorang itu murung ataupun depressed, dia akan rasa. Nama saya Dr. Nik Nashrah Nik Muhammad. Saya seorang pakar psikiatri. Saya sekarang bertugas di Damansara Specialist Hospital. Sebelum tu kita nak tanya, apa sebenarnya maksud depression? Daripada segi medical, depression ni adalah satu penyakit. Okay, satu penyakit di mana lain daripada kesedihan yang biasa, dia berpanjangan. Dia merubah mood kita, ya, kita jadi sedih. Dan satu lagi simptom yang sangat nyata adalah kita akan hilang minat. Maknanya kalau orang ni dulu dia suka pergi shopping, dia dah tak ada mood nak pergi shopping, ataupun dia suka sukan, tak suka pergi sukan lagi dah. Di samping tu mungkin ada perubahan daripada segi tidur. Ada orang tak boleh tidur, ada orang terlebih tidur. Ataupun makan, ada orang yang tak boleh makan, kurang selera. Ada yang lebih selera, makan banyak. Daripada tu mungkin dia dah rasa hopeless, tak ada harapan, tak ada tenaga nak buat kerja seharian pun tak berapa nak bermotivasi. Dan kadang-kadang kalau kanak-kanak pun kena sampai tak boleh pergi sekolah. So dia punya performance in school pun dah jadi lebih kurang. Macam mana kita nak bezakan depression dengan rasa sedih yang biasa je? Sedih tu satu emosi. Okay? So, kita semua ada emosi. Kalau sedih yang biasa, contohnya kalau kita kehilangan seseorang, ada kematian dalam keluarga, kita sedih, betul? Tapi selalunya kesedihan tu akan berlalu. Right? So it's normal. Maknanya bila kejadian tu dah berlalu, kita akan rasa macam biasalah. Tapi bezanya bila seseorang itu murung ataupun depressed, dia akan rasa kesedihan tu berpanjangan. Dan selalunya paling kurang 2 minggu lah. Sehingga kan kalau sangat teruk, mungkin dia akan ada pemikiran seperti, oh baik saya, ataupun mungkin ada niat nak cederakan diri ataupun plan untuk. So itu kita kata dah teruk lah kalau sampai tahap